rasa doktor longgar lepas kahwin ni? Ada berbola tu Dr. Azimah letak. Gemuk tak rasa doktor? Boleh guna berbola Longgar, tombong, terkucil, boleh guna berbola. Boleh guna berbola Bagi hadiah dekat isteri. Guna berbola. Mana berbola Dr. Azimah? Berbola. Guna berbola. Doktor, tak isteri macam longgar, tak rasa. Nah, salah satunya boleh bagi berbola kepada isteri. Boleh bagi berbola untuk isteri selalu kemut, untuk kuatkan dinding, cek bunga, lantai, pelvis. Okey? Hana guna berbola. Hana nampak? Hana kata tombol dah. Guna berbola, bukan makan jamu. Guna berbola Kak Hana. Nampak Dr. Azimah letak kat bawah tu Kak Hana guna berbola. Nak guna berbola, Ekfa nak guna berbola, Ekfa letak pelembap, masukkan ke dalam cik bunga. Lepas Ekfa masukkan berbola dalam cik bunga, Ekfa kena bangun. Berbola dekat dalam kan? Tali dekat luar Ekfa, nampak? Lepas tu bila berbola kat dalam, Ekfa kena rajin kemut. Lepas 5 minit Ekfa tarik berbola tu, 5 minit sehari je Ekfa, barulah ketat. Boleh Ekfa faham cara guna berbola untuk yang masalah tombong, terkucil, peranakan jatuh, rahim turun.